Assalamualaikum tuan-tuan. Beginilah keadaan sel banduan terakhir di mana-mana penjara. Kisah ini saya ingin kongsikan pada tuan-tuan satu kisah benar berkenaan dengan seorang banduan yang bakal dijatuhkan hukuman gantung. Banduan ini begitu hampa keadaannya, mengatakan dia tak salah dan sebagainya. Tetapi pihak penjara Jabatan Agama menasihati dia, malah memberitahu dia yang mana banduan ini mempunyai peluang yang lebih baik berbanding dengan orang biasa yang duduk di luar, yang mana matinya tiba-tiba tanpa mendapat kabar ataupun mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Dia pulang ke rahmatullah. Akhirnya kebanyakannya mati tidak sempat melakukan taubat. Berbanding dengan banduan ini, kelebihan yang didapat, yang mana dunia ini sementara, bukan selama-lamanya. Yang patut kita kejar adalah akhirat, yang mana akhiratlah tempat yang kekal abadi. Dan beliau nasihatkan dia mempunyai peluang yang terbaik untuk melakukan taubat dan sebagainya. Hasil daripada nasihat tersebut, banduan ini begitu tekun membaca Al-Quran, begitu tekun melakukan solat yang wajib dan solat ganti, termasuklah solat-solat sunat di malam hari. Begitu tekun melakukan puasa dan sebagainya. Dan warga penjara bersyukur kerana dia mempunyai peluang yang lebih baik daripada kita semua yang berada di luar, kerana dia diberi petunjuk oleh Allah SWT untuk menjadi insan yang dikasihinya di akhirat kelak. Namun bila sampai satu ketika pengarah penjara datang memaklumkan hukuman gantung akan dilakukan padanya pada esok hari, dia didapati begitu marah sehingga dia tendang Al-Quran, memaki hamba Al-Quran dan sebagainya. Warga pun terpanjat, kenapa kamu melakukan begini, sedangkan kamu telah melakukan perkara yang terbaik sebelum ada Allah SWT. Yang dia marah kerana dia mengharapkan dengan solat selama ini Allah akan mengampunkan dia dan membebaskan dia di penjara ini. Begitulah kesilapan yang berlaku, sedangkan dia telah dipilih oleh Allah SWT untuk melakukan taubat dan menghadap Allah dalam keadaan yang bersih, tidak mempunyai dosa lagi. Tetapi salah tafsirnya, sehingga kan dia menentang apa yang telah berlaku pada dirinya dan tidak terima, sehingga kan marah pada Al-Quran, marah pada Allah kerana tidak makbulkan doanya yang dia mengharapkan selama ni. Dia beramal ibadat supaya dia dibebaskan. Allahu Akbar. Semoga kita semua dirahmati Allah. Amin.